masuk dia semua tahu. Jadi kalau korang nak tahu, gas, kita pergi. Gas tu apa? Gas. Gas, korang nak tahu masuk gas? Jom kita terangkan. Mari. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Hai korang. Korang tahu tak apa tu bahasa Selangor? Bahasa Selangor ni adalah bahasa yang tidak digunakan ataupun perkataan atau frasa yang digunakan secara tak formal. So, bahasa Selangor ni dia tercipta bila kita menggunakan media sosial dan berdasarkan budaya masyarakat sekeliling kita. Dan bahasa Selangor ni juga hanya orang-orang yang tertentu je yang faham. Kalau dia tak faham, maksudnya dia ketinggalan zaman. Nak tahu lebih lanjut? Slide. Ya, saya tahu bahasa Selangor, bahasa yang tidak formal yang digunakan dalam sehari-harian. Ya, saya tahu bahasa Selangor tu macam yang biasa guna dalam komunikasi seharian kan? Mengikut pandangan saya, Selangor ni ialah perbualan atau percakapan yang digunakan harian oleh kita. Banyak juga biasanya guna untuk cakap dengan kawan-kawan, dekat WhatsApp, dekat real life pun gitu. Biasanya bila saya berbual dengan rakan-rakan, adik-beradik saya. Kalau kerap tu saya kerap juga guna. Kalau dalam percakapan dengan sahabat, rakan-rakan ataupun dalam grup WhatsApp. Saya rasa ini ikut situasi. Kalau bila time kelas, maybe kita perlu guna bahasa lebih formal. Dan bila bertemu macam tepi koridor ke, biasa boleh gunalah bahasa Selangor untuk tunjukkan lagi kemesraan. Bagi saya, penggunaan bahasa Selangor dengan kaki tangan Yuniza sama ada pensyarah atau kaki tangan tadi, saya rasa tidak sepatutnya gunalah bahasa Selangor ni sebab dia ia nampak sangat tidak formal dan juga kurang sopan. Tak. So bagi saya kalau bahasa Selangor ni kita guna untuk dengan orang yang dekat. Kalau yang dengan profesor tu macam kurang formal. Macam tu. Itu saja. Okay, terima kasih. Sama. Korang nak tahu tak, Selangor ni ada banyak tau. Contohnya cikai. Cikai bermaksud korang bantai je apa yang nak korang buat. Lepas tu, kita ada juga tiba. Tiba ni maksudnya, contohlah, korang tengah bercakap. Lepas tu ada seorang ni bercakap lari topik. Korang akan menggunakan perkataan tiba secara tidak langsung. So, kita still lagi ada banyak tapi saya nak korang ikut kami. Saya nak tunjuk kat korang macam mana kita orang guna perkataan Selangor ni. Jom. Korang faham tak benda ni? Yang mana? Yang ni ke? Aku pun blur weh. Aku benda gila babi dia. Kau pun blur ke? Benda gila. Kalau kau? Aku rasa lah, tak apa, kita hentam je dulu. Hentam exam kita hentam. SM kita hentam. Boy, kita hentam je. Weh, kau nampak tak apa aku nampak? Zeus tu. Lapar tu? Kita baru je lepas makan. Kau lapar lagi ke? Tak ada, lapar tapi aku craving manis-manis. Alamak. Tak ada, aku tak makan sekarang. Aku beli aku tapau buat bilik. Sure, aku tapau. Kalau tak habis, nanti aku rembat makan kau. Jangan. Aku habis tapi serius ya, aku tapau je. Betul ni? Serius. Kalau tak aku rembat ni. Gas.
Gas. Jom. Gas. Tapi tak pun, kadang-kadang benda tu kita yang buat teruk sebenarnya. Dia tak cakap apa pun, kita je assume dia macam tu kan. Oh. Wih, Cun tu. Apa itu? Cun. Cun lah mana Cunnya? Wih, cantik weh. Kau cakap Cun tu kan, aku tengok sekali lagi tu dari belakang. Cun ke tak? Hauk juga weh. Depan pun hauk, belakang pun hauk. Next week ada MCQ tu. Goy tu. Subjek apa BMK. Oh, lama. Goy weh aku. Aku pun tak prepare apa-apa lagi. Seram tu. Macam mana Yalah, Firdaus. Dia dah garang gila. Ya. Mak. Goy. Makanan tadi sedap tak? Biasa je weh. Tak ni sangat kan, biasa. Tu biskit boleh tak? Menyemak ke? Puyuh tu mamak tadi tu. Yo. You nak mampu. Dia ingat dia handsome ke? Itulah tu, dengan nak potong orang yang tak ada adab langsung kan. Ya dong. Ada-ada. Nyemak-nyemak pula dia cakap. Macam bajet. Bajet. Sangkut kat Yuniza ni. Terpaling. Ya, doh. Terpaling. Okay, jom. Dia mah. Ken, kau buat apa kat sini Ken? Kau nak apa? Aku koyak tu. Kau ya kenapa pula? Awak aku kikir aku. Kikin kau? Apa pokai aku dia buat? Pokai. Tiba dong kau pokai. Tu. Aku nak tinggal dia aku rasa. Tinggal je. Contoh perkataan bahasa Selangor. Serabut. Gedi. Semak. Boy. Bajet-bajet je. Poyo. Vibe. Lepak. Puyuh. Balak. Low-key. Gempak. Galau. High-key. Sempoi bak hang. Slay. Cikaru. Tiba. Padu. Okay guys, tu je untuk hari ni. Okay, korang dah tahu kan apa itu maksud Selangor semua kan. So, jangan pernah bosan tau tengok kita